sayang. Masak apa tu? Ada tak yang dekat sini suka makan atau beli buah tembikai? Hari ni saya bukan nak buat air tembikai, tapi hari ni saya nak kongsikan masakan sayur yang berasaskan tembikai, iaitu sayur air kulit tembikai. Mesti yang tak pernah dengar dah rasa pelik kan? Semula kita ambil kulit tembikai dan kita kupaskan kulit dia. Lepas tu kita potongkan secara menyengong. Dan siap potong semua, kita boleh basuh bersih-bersih dan kita toskan. Untuk bahan kisar, kita masukkan bawang merah, bawang putih dan kita tumbukkan secara kasar je. Lepas tu kita boleh masukkan ikan bilis, ladi hitam dan kita sambung tumbuk sampai lelumat. Dan siap kita boleh masukkan ke dalam periuk, masukkan air, boleh masakkan sampai ia mendidih. Lepas tu kita boleh masukkan kulit tembikai yang sudah dibasuh tadi. Masukkan cili padi kalau suka pedas, kita perasakan dengan garam, masakkan sampai kulit tembikai tu lembut. Bila kulit tembikai dah start jenis macam ni, kita boleh tutup api dan makanan siap untuk dihidangkan. Masa kecil dulu, peliklah juga bila tengok arwah manis yang kulit tembikai. Selalunya orang buang je. Ni siap boleh jadi satu hidangan lauk pula. Kalau first time makan, mesti ingat sayur labu air. Tapi bukan. Ini kalau makan dengan nasi panas, ada ikan goreng, sambal belacan pula, memang ngam. Jom makan.